Kami gerak daripada Selansi. Okay, aku record sikit video ni ya, sebab ada yang minta aku buat ya sedikit video daripada Transit. Lepas tu aku akan ambil dekat jalan kat Kuala Betis sana, simpang nak masuk ke SK Bala ya. Lepas tu kau tengoklah video macam mana. Sekejap lagi kami akan berhenti dekat kedai nak beli nasi sikit. Beli nasi bungkus. Kalau sempat kita orang makan dekat sungai tu. Oh tak ada, tutup lah kedai ni. Kedai tutup ni. Dia belakang aku ni John. Dia dah potong lah. Jadi aku masuk hari ni bertiga ya, dengan Cikgu Beng, Cikgu John dan aku ya. Hari ni kami bertolak awal sikit ya, pagi hari ni. Sebab ingat nak ambil apa video yang kabus tu, tapi sampai-sampai untuk repair motor semua lambat. Jadi tak ada dah kabus dah. Okay, next time lah. Okay, next time aku akan ambil lah video kabus. Laju betul lah dia orang bawa ini. Ini dah aku dah bawa 100 ya. Dia orang laju lagi. Motor Havita ni tak laju kan. Sebab aku pakai Sportback yang besar sikit. Tak Havita depan size 13 ya. Nanti aku pakai size 20. Depan aku pakai betak. Jadi maksimum dulu, maksimum dia boleh pergi 102 dah. Nak kejar lagi orang.